Ada guru yang sudah memberi sepenuh hati atau dosen tetapi masih dikritik, masih tidak dihargai, masih dipersoalkan pengorbanannya. Dan ada hari-hari seorang guru pulang dengan hati yang sangat penat, bukan kerana mengajar tetapi kerana terlalu banyak kecewa dengan manusia. Persoalannya, bagaimana seorang guru mahu terus kuat jika semangatnya terlalu bergantung kepada penghargaan manusia? Kerana satu hakikat yang sangat besar ialah ini guru yang mengajar kerana Allah akan terus kuat walaupun tidak semua manusia memahami pengorbanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, profesyen perguruan adalah satu jalan perjuangan yang sangat mulia. Namun dalam perjalanan ini, guru juga manusia biasa yang mempunyai emosi dan perasaan. Kadang-kadang guru merasa tidak dihargai, penat secara emosi, kecewa dengan sikap murid terluka dengan kata-kata manusia. Masalah sebenar hari ini bukan kerana guru tidak ikhlas. Masalah sebenar ialah apabila hati seorang guru terlalu berharap kepada penghargaan manusia, apabila kita terlalu bergantung kepada pujian dan pengiktirafan, kita akan mudah kecewa apabila tidak dihargai. Kita melihat ada guru yang hilang semangat kerana kritikan, merasa lemah apabila usaha tidak dipandang, mula mempersoalkan pengorbanan sendiri. Sedangkan hakikatnya, jalan seorang pendidik memang penuh ujian. Kadang-kadang, murid tidak memahami usaha guru, ibu bapa tidak nampak pengorbanan guru, masyarakat hanya melihat kekurangan guru. Namun semua itu tidak mengurangkan nilai sebenar profesyen ini di sisi Allah. Masalah sebenar ialah apabila guru mula lupa tujuan asal mereka mendidik. Kita perlu sedar, mengajar bukan sekadar pekerjaan. Mengajar adalah ibadah. Dan apabila pekerjaan dilakukan kerana Allah, hati akan lebih tenang dan kuat menghadapi cabaran. Kerana manusia mungkin tidak sentiasa menghargai, tetapi Allah tidak pernah mensia-siakan setiap keikhlasan. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam dunia pendidikan. Keikhlasan kerana Allah adalah sumber kekuatan terbesar seorang guru. Satu, mengajar kerana Allah membina ketahanan jiwa guru yang mengajar kerana Allah tidak mudah patah semangat apabila tidak dipuji, tidak dihargai, dikritik manusia kerana mereka tahu tujuan mereka lebih besar daripada penilaian manusia. Dua, keikhlasan membawa ketenangan dalam mengajar. Apabila niat sentiasa diperbetulkan, guru akan lebih tenang, sabar, ikhlas membimbing murid walaupun penat ataupun hati mereka tetap kuat kerana yakin setiap usaha bernilai di sisi Allah. Tiga, guru yang ikhlas akan meninggalkan kesan yang besar. Kadang-kadang guru tidak nampak hasil hari ini, namun satu hari nanti murid akan mengingati kata-kata guru, kesabaran guru, kasih sayang guru, dan semua itu menjadi saham kebaikan yang berpanjangan. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang guru mengajar di sekolah pedalaman. Kemudahan sangat terhad, tidak banyak penghargaan. Namun beliau tetap mengajar dengan penuh kesungguhan. Suatu hari rakannya bertanya, "Kenapa awak masih kuat walaupun terlalu banyak cabaran?" Guru itu menjawab, "Saya tidak mengajar untuk manusia memuji saya. Saya mengajar kerana Allah." Tahun demi tahun berlalu, ramai muridnya berjaya dan masih mengingatinya hingga hari ini. Kisah kedua. Seorang guru pernah sangat kecewa kerana merasa usahanya tidak dihargai. Beliau hampir mahu menyerah. Namun suatu malam, beliau membaca mesej daripada bekas muridnya. Murid itu berkata, "Cikgu mungkin tidak sedar, tetapi cikgu pernah menjadi sebab saya tidak putus asa dalam hidup." Guru itu menangis kerana rupa-rupanya setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas tetap memberi kesan walaupun tidak sentiasa dilihat manusia. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, jika hari ini cikgu merasa penat, ingatlah bahawa setiap usaha itu bernilai. Walaupun tidak semua orang memahami perjuangan seorang guru, Allah melihat semuanya. Mulakan dengan refleksi. Kenapa kita memilih jalan pendidikan ini? Adakah kita terlalu bergantung kepada penghargaan manusia?
Adakah kita masih mengajar dengan hati yang ikhlas? Mulakan dengan langkah kecil, perbetulkan niat setiap hari, fokus kepada manfaat yang diberikan kepada murid, kurangkan membandingkan diri dengan orang lain. Ingat bahawa setiap ilmu yang diajar adalah amal yang sangat besar nilainya. Jika cikgu rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput cikgu semua untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan sokongan untuk membantu guru terus kuat, positif dan bersemangat mendidik anak bangsa. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan guru kerana kita mahu melihat lebih ramai guru terus bertahan dengan jiwa yang kuat dan hati yang ikhlas. Ingatlah, mengajar kerana Allah, bukan manusia. Kerana manusia mungkin lupa jasa seorang guru, tetapi Allah tidak pernah lupa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Teruskan mendidik, teruskan memberi cahaya. Kerana seorang guru yang ikhlas sedang membina bukan sahaja kejayaan dunia, tetapi juga saham akhirat yang sangat besar nilainya. Terima kasih semua. Semoga semua guru terus kuat, terus ikhlas dan terus menjadi cahaya ilmu yang membawa keberkatan kepada generasi masa depan Malaysia.